Ini kita nak ambil testimoni daripada Puan Kuntum binti Puan Kun. Kita nak buat testimoni untuk Pi Sacha Inci. Kak memang ada kolesterol tinggi. Tapi akak baru makannya, order hari tu, baru mula akak makan dah rasa hilang sangat. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Nanti insyaAllah tak ada apa-apa, nanti akak order lagi ya. Ya, insyaAllah Acik dah bagi tahu semua adik-adik Acik, anak-anak Acik, insyaAllah mereka pun mungkin nak cuba juga, insyaAllah. Hari mula sampai tu Acik cuba, Alhamdulillah sangat-sangat. Kalau tidak, kepala Acik ni sentiasa letak minyak lah. Sentiasa letak minyak cak kapak. Lepas tu tegang ni, tengkok-tengkok ni semua tegang. Tengkok-tengkok Acik ni tegang semua, kepala sakit lah. Tak tahu nak cakap, Allah yang mengetahui. Alhamdulillah sangat. InsyaAllah Acik nak order lagi ni. Ada lagi sikit, insyaAllah Acik order nanti 3 paket ni, insyaAllah.